وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر. اللهم رب تمم بالخير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. Tuan-tuan sedang hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dan alhamdulillah syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini, insya-Allah dapat kita bersama-sama sekali lagi secara tidak terancam dalam jadual dan tidak terbincang dalam mesyuarat, yang mana tiba-tiba ada kebetulan ditakdirkan saya ada hasil urusan yang amat penting di kawasan ini. Jadi sementara sebut kata pukul 9, saya mohon izin kepada yang nak saya bertemu malam ini. Alam saya kontak surah Al-Taqwa lah, saya baru kuliah Maghrib ringkas, saya segera ringkas insya-Allah. Kata lah, alhamdulillah. Kadang-kadang orang tak tahu, orang ambil dia orang rezeki daripada pandai orang Islam asli ni, lain kali buat kita awal sikit. Ada orang ya, ada boleh rezeki pula ya, kata ustaz tu satu hal, mau pagi nak datang, orang tak panggil belum nak datang, mangku punya ustaz. Ada rezeki itu bukan di sinilah, di tempat lain. Ini surah section 47. Tak ada kan? Jadi saya mudah menyentuh sebab macam tuan-tuan tahulah ya, bukan nak cakap sombong kalau memang sejak akhir tak tahu kita datang akhir zaman tu kan. Surau tu saya ingat semua surau masjid, semua masjid negeri-negeri yang lain jiran-jiran masuklah sahabat kita di Singapura yang di Labuan, Sabah, Sarawak. Jadi kita terpaksa orang kata apa buat apa ni, pilih-pilih lah. Kalau kita masuk mana yang kita dah pergi itu, kita kena kurangkan. Kita bagi sahabat-sahabat kita pelapis-pelapis, dia orang cigur buat kuliah pula. Sebab dan ini belum tentu, kadang-kadang ni baru 44, mungkin 45 dah meninggal dunia. Jadi pelapis tak ada. Jadi kalau bagi pesantren saya pun, saya akan hantar pelapis-pelapis. Dan mereka ini insya-Allah orang yang baik dalam bidang ilmiah dan juga boleh mendapatkan presentation kuliah yang terbaik insya-Allah. Itu juga dalam TV kita dah tengok ya. Yang lama-lama semua dah tak ada dah. Kami semua muda-muda dengan cara dan gaya masing-masing yang menarik para penonton menyaksikan kuliah walaupun dalam bentuk kuliah, tapi secara tak langsung merupakan hiburan rohani kepada mereka yang menonton dan mendengar program-program tersebut. Alhamdulillah ini ditakdirkan dalam bahasa kita kebetulan, maka saya kata masa lapang tadi sebab kalau ikut minggu ni, minggu kita ada program rakaman dengan satu radio Astro, tapi dia orang batalkan dan bulan 10. Jadi memang fully lah dalam 2-3 hari ni ya. Jadi alhamdulillah mengambil kesempatan dan besok satu surau saya kata jangan bincang-bincang tu, saya akan pergi buat kuliah baca tentang pada malam ini. Kita tazkirah insya-Allah. Tuan-tuan dan sekalian, saya sikit tentang apa nama ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau kita minta lah sahabat-sahabat kita, macam imam kita doa selalulah. Kalau boleh Isya, Maghrib, Qunut, Zuhur, ya kita buat Qunut nazilah. Kalau bagi imam mereka yang pandai baca Qunut nazilah, ya subuh tambah sikit,
dengan Allah Maha Mahadir, Mahafai, Mulai, itu rujanya. Yang tak ketahuan kadang-kadang dia baca tak faham. Jadi kita baca doa Allah dan fi nuhur yang ada nikah, ada doa tu. Ya Qahhar, ya Jabbar, ya Muttaqi, ya Allah, wa ya Mujib, ya Sahab. Itu doa-doa especially untuk sahabat-sahabat ikhwan kita di Mesir. Kita tengok semalam baru lepas Syahid Mus'ab, reporter yang boleh rakam 5,500 gambar-gambar yang orang kena ambil. Tapi kita tengok balik dah tak nak keluar. Sebab jahat. Facebook ni pun memang bagus, tapi asal Yahudi punya. Jadi pada saya pun saya ingat moga-moga dia Yahudi pun juga lah. Supaya dia tayang juga sikit, dia nak tampil dulu. Jadi kita kena ingat doa banyak-banyak lah. Kita bersedia juga berita dalam khabar Malaysia yang mana bila Najrah ambil alih, kita menggelar Dr. Morsi dia sebagai diktator. Itu pun satu statement mengajar sebenarnya. Patutnya pihak media kita minta maaf balik lah. Morsi bukan dia rangkap kuasa. Morsi ambil kuasa oleh pihak raya. Kita faham. Ada seorang ustaz dalam TV tu, dalam YouTube, dia otak macam tak boleh menentang kerajaan. Kalau otak dia kalau kerajaan Malaysia dia lah, kita tak boleh dia buat biar bawa barang, pergi bawa pedang lawan. Tapi tak boleh. Itu ada demokrasi. Ini cerita ni siapa rampas, siapa rampas, siapa dia rampas. Ini nak beritahu lah dalam keadaan dia. Jadi sebenarnya Morsi ni dia pun tak terlibat secara langsung dalam muzaharah Arab Saudi, tetapi bila berlakunya pemulihan kuasa, pilihan raya demokrasi pertama diadakan, lalu dia menang dan dia jadi presiden. Kemudian hampir setahun lebih kurang, maka dia diambil balik. Sebenarnya siapa yang diktator sebenarnya? Sebenarnya kita nak tahu, sebenarnya Hosni Mubarak ini sebenarnya juga amat dibenci oleh Jeneral Sisi ini. Kita baca sejarah Ikhwan sejak zaman penggulingan Raja sebelum tu. Raja Farouk, kemudian Jamal Abdul Nasir, kemudian Najib, bukan Najib zaman dia jenis apa nama tu. Jadi rekahkan cerita, memang betul kadang-kadang dalam bahasa kasar kita kata orang-orang yang jenis tawaduk ni, siapa minta tolong, dia tengok dia boleh tolong. Tapi selalunya mereka ujian bagi orang tawaduk ni terlalu berat kadang-kadang Allah bagi. Dan dia tolong atas dasar ikhwan. Nama pun ikhwan. Still you are my friend. Orang Islam saya tolong. Dalam kaedah untuk menepis kezaliman pemerintah. Akhirnya cuba tengok saya ni kesimpulan. Saya ingat tak ada foto dalam Facebook masuk orang. Saya kata mudah. Saya tengok baca-baca lebih kurang. Sebenarnya Jeneral ataupun Panglima Tentera Rusia sendiri dia tak suka dengan Hosni Mubarak, sebagaimana Hosni Mubarak tak suka kepada Anwar Sadat. Mengupah seorang tentera bagi tembak Anwar Sadat, sedangkan Hosni Mubarak duduk di sebelahnya. Bila dia dah mati, dia dapat kuasa, dia buat hukuman gantung mati. Kalau tu dah tak ada, lari pergi Afghan. Dan saya jika di Pakistan dikhabarkan beliau berada di Afghanistan, dia hukum bi'idam ni hukum pancung lah. Maka cara dia lari ke Afghanistan. Itu cerita kemudian pula lama-lama lebih kurang, musim lebih kurang, sebab di sana yang rajin menggulingkan rumah anak tentera macam mana Soekarno, Soeharto dan sebab asal dia. Jadi digunakan ikhwan ini antara ialah nak tengok, nak test market je. Lepas tu saya sendiri pun kata, saya silang bulan tak lambat juga kursi mereka. Memang betul. Bukan saya minta doa. Saya bukanlah guru ke apa, doa pelik-pelik dah. Tapi nak ceritanya gambaran. Sebab senario yang berlaku di Mesir sama dikit ni. Sebab tu dia boleh bunuh rakyat jalan biasa lah. Yang tambah-tambah tahu pula confirm ikhwan muslimin
yang buat demonstrasi tu lagi lah seronok macam saya, musuh saya. Dia semua setembak dia mampu dia semua apa. Pada saya tu rakyat Mesir bukan macam rakyat Malaysia 28 juta, dia ratus juta. Takat tembak 1 juta tak rahal dulu small matter buat gitu. Nak cerita kata sebenarnya inilah saya nak bagi kita dan kena tahu bahawa fitnah di akhir zaman yang berlaku. Yang seronoknya ialah berlaku pembunuhan, betul kata Nabi. Ya, akhir berperingkat hasad, menghasad, dengki, berdengki, apa nama fitnah, hatta yakuna fihimul bagh, sehingga berlaku di kalangan mereka bunuh-membunuh. Bukan orang kafir dengan orang Islam. Kalau orang kafir orang Islam, orang kafir tak berani berperang, you all kena perang. Orang kafir dia takkan berani lawan orang Islam. Kalau takkan dia tak kumpul lah. Kita lawan katalah siang Bangkok kita lawan. Istirahat kita mati confirm syahid. Confirm syahid. Lawan katalah mata bergaduh Singapura, lawan kafir lah Singapura tu lawan kita. Kita mati syahid. Ini contoh dia. Lawan pemberontak yang nak merampas negara kita pun mati syahid walaupun dia Melayu sekalipun. Itu kaedah dia. Lepas tu orang kafir dia tak berani lawan. Sejarah telah pun mengajar mereka. Mereka dah piagam memang hebat. Kalau berlawan mereka jangan harap kita tak ada menang. Sebab apa dilawan untuk mati, kita lawan untuk hidup. Kita lawan berbeza. Jika lawan mudah dia untuk kedua apa? Mereka pun kacirkan Islam, umat Islam dan negara umat Islam. Akhirnya tengok betul kita pergi, pengalaman saya kita pergi ke Australia, tengok suasana bagus, orang putih kata sea breeze. Pergi ke Poland, diberi peluang bawa ke Poland dengan Republik Czech. Tuan-tuan tak rasa risau nak jalan dekat negara barat. Bersih tu memang bersih suruh. Tak perlu bersih 1, 2, 3 tak payah. Memang bersih tu dah selama-lama. Dulu kini dah selamanya bersih. Baik politiknya bersih, baik olahraga bersih betul. Ayo contoh dia. Tuan-tuan pergi negara Islam, turun dekat Mesir, tuan-tuan barang hak listrik, kalau tak ada duit jangan harap barang dapat. Saya buat balik daging unta lebih kurang 5 kilo. Bukan saya tak, sepupu saya tu, itu kakak Ustaz Imran Nasrah, my cousin. Oh syekh tak boleh, syekh ni mamnu'. Fi khidmah kawan dia kata start juga syekh. Yang ulu kita sesat tak ada. Kelantan dia bagi 20 duit dia lah, duit RM20 dia bagi, oh halal kita silap betul si orang. Jadi saya kata orang macam ni nak Islam minta maaf payah. Rakyat macam ni nak Islam minta maaf tak maunya. Sebab tu Dr. Musi kata isteri apa nama doktor juga, Allah lupa nama dia. Dia kata, aku bila masuk kamar bilik tu, aku tak pernah nampak dia duduk atas katil. Melainkan duduk di hujung sudut berdoa kepada Allah. Tuan-tuan takkan bini ni nak memuji-muji lelaki dia tu pasal takkan dia tahu Allah tu tahu. Dia kata aku masuk kamar tidurku, aku tidak pernah melihat morsi di atas katil, melainkan di hujung dan berteleku tidak angkat tangannya Allah. Itulah kefahaman rakyat jelas aku apa yang ibu sampaikan dengan agama ya Allah. Sebab dia pun tahu. Lepas tu Nabi kata kalau negara tu miskin, kurang ajar lebih daripada kaya. Negara tu rakyat miskin, lebih kurang ajar daripada rakyat yang kaya. Lepas tu Nabi berkata kadal faqr yakuna kufran. Hampir-hampir yang fakir itu jadi kufur dengan Allah. Terang-terang minta rasuah. Takkan kawan dia tak nampak? Takkan kawan dia tak tahu? Semua nak duit. Tuan-tuan, yang paling selamat nak duduk hotel Yahudi paling selamat. Hilton, Carlton, nama belah-belah ni. Marathon tak ada. Carlton kat Jalan dia kat mana dia duduk sini. Hotel-hotel nama-nama Arab tuan, pergi Pakistan sama je tuan. Di Indonesia proses bulan sama ni, dan mari Malaysia lebih kurang. Kita tengok ni negara umat Islam.
Piaran lagi teruk. Bergaduh dekat pasar terang-terang, bergaduh bertumbuk, pergi ke tembok petani. Tembok menembok, dia nak amal ke mana? Maka jawapan dia, saya nampak begitu bila Tuhan tarik keberkatan di langit dan di bumi. Lau amana ahlul qura wattaqau. Ini keadaannya. Kalaulah orang-orang ahli qaryah itu beriman dan mereka bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim, pasti kami akan bukakan pintu langit dan juga pintu bumi. Barakah. Berkat ini bukan dia boleh pergi cari muat tempat. Berkat ini datang daripada Allah sahaja kepada orang yang jalan hidupnya, way of life-nya adalah lurus menurut atas Islam. Allahu Akbar. Ini kita sebut. Tengok di Malaysia. Ya, tengok di Malaysia. Tembok sana, tembok sini. Walaupun dia Hindu, walaupun dia kafir sekalipun, terang-terang tembok. Ya, ketua timbalan, ketua pengarah bekas kaman mati kena tembok. Ini lepas ni siapa pula ketua marah-marah kena tembok. Itu masa saja. Ustaz cakap lebih bahaya sekarang ni, tembok saja. Ini contoh dia. Nak kata aman, memang aman. Tapi peringkat nak cerita aman zahir, tetapi hakikatnya tidak aman. Sebab apa? Dalam bahasa kasar ialah benar besar. Saya cakap dari diri saya, lau amana ahlul qura wattaqau la fatahna alaihi barakatin minas samawati wal ardh. Tapi manusia ini jahat. Mereka tidak beriman dengan Allah. Lalu Allah turunkan bala bencana ke atasnya. Allah. Tengok. Seulang balik, puncanya kerana Allah tarik keberkatan kehidupan kita sebagai seorang manusia. Lepas tu ulama-ulama memikirkan, ya, orang kalau hidup dapat berkat, negara ni baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tajuk ni telah kita forum bersama itu dekat dataran apa nama ni, Angkor Mall, anjuran MBBG Babakul. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik dan Allah mengampunkan rakyat jelata. Cuba tuan-tuan tengok apa kaitan. Cuba tengok ayat yang mula-mula surah As-Sabah ayat 15. Dia kata, kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanlah kamu, kata Allah, daripada rezeki Tuhanmu yang berikan kepadamu. Makanlah, minumlah. Makan apa saja yang kamu nak, segera mutadarah sudah. Banyak sangat makan. Makanlah, minumlah, mainlah, hiburlah, tidurlah, kayalah, bahagialah. Kena ingat satu remind daripada Allah. Washkuru lahu, bersyukurlah kepadanya yang telah memberikan nikmat pada dirimu dengan makan yang begitu banyak, dengan minum yang begitu hebat, dengan rumah yang begitu banyak, dengan kereta yang begitu banyak, dengan anak-anak yang banyak, dengan duit-duit yang banyak, jawatannya banyak-banyak, isteri pun banyak. Maknanya dia terima kasih pada Allah. Lepas tu ulama dia kupas pula. Ulama kupas, dia kata terima kasih tu apa dia? Orang kita saya mesti bagi Ustaz, balik kampung kau ni durian banyak, nah 2 kuih. Alhamdulillah, terima kasih banyaklah, Allah saja balas. Itu kita dengan manusia. So bila kita sebut terima kasih Sanusi, mana apa dia? Lepas ni aku kena jaga lidah aku daripada mengata dan mengumpat Sanusi. That is the meaning of syukur. Understand no? Yes. Itu makna syukur. Tuan bagi saya balik kampung, kau mana? Terengganu.
dululah saya buat klik di Kelantan daripada yang ni Bulu Tegak. Bulu Tegak. Lama motor. Saya dengar tu tak dikasih motor. Motor uju dia bergantung. Besar ke balik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Lepas ni saya kalau boleh jaga lidah saya jangan mengumpat dia. That is the meaning of syukur. So macam mana meaning of syukur dengan Allah? Ulama tasawuf kata, terutama Syekh Zunnuni Al-Masri, dia kata Allah ya'siyallaha ahadun bini'amillahi ta'ala. Maksud dia, seseorang itu tidak buat maksiat dengan Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Faham tu? Makna Tuhan bagi kita ayat, maka apa kita kena buat? Nak terjemahkan dengan apa? Dengan amal ibadat. Makna jangan buat maksiat. Dapat ayat kita berenang pakai spender, kan maksiat? Dapat ayat banyak, buat kolam, biar banyak buat kolam. Tiba-tiba kalau cakap dia beradik anak anak tutup tak apa lah. Bawa saya anak bini pakai nak ni main kawan-kawan tu kan. Bini dia pun pakai nak proof ayat tu bagi Allah mandi buat maksiat. Ini buat ratu cantik duk marah ni. Kita duk larang mereka jangan buat ratu cantik, tapi kita tak larang pula sudah kenal. Betul tak? Budak-budak ni bukan anak Melayu, anak orang putih. Nama bapak pun apa? Orbit dia Al-Qurti gitu. Namanya Al-Qurti, C-O-R-T-E. Ada nama dia gitu. Al-Qurti. Kan? Kalau baca cepat Al-Qurti. Gitu lah kan. Orang baca mencarut nama gitu. Saya kata ini bukan anak Melayu, rupanya maknya Melayu. Kalau mak Melayu, anak bukan Melayu kena faham. Islam diikut agama bapak, keturunan bapak. Kacukan lain cerita. Hang hebat tak mana hang anak raja kena pikap ayat biasa tetap bina kita ada anak raja. Nama orang. Batu orang jenis ni tahu orang biasa anak tak dapat ni lah. Sebab apa? Sebab bapa bukan ni. Bapaknya nuk. Nampak kan contohnya. Sebab tu bila suami dapat datuk, isteri dapat datin. Tapi kalau isteri dapat datuk, bapa nak mampus pada datin. Berbunuh, datin asli. Orang gila Ustaz ni. Nampak kan? I want roti cik dulu. Kami kenapa dilarang untuk berroti cantik? Budak muda comel 19 tahun je. Tak boleh. Bukan apa. Dia kata apa? Dia kata jangan jadi ulama kalau dia kata apa? Dia kata dia kata mesti. Mesti kan petua. Tapi tidaklah berlawan mufti kita dulu Arab Sabarun, dialah yang mengarangkan tu. Tangkap pokok yang dianjurkan oleh anak bekas duduk dululah. Kan apa nama dia? Dia kena tangkap dengan Azizat tu. Kan dia tahu dia. Jadi dia kata saya di Malaysia tu cantik. Kita mengambil peraga badan di tepi kolam swimming pool. Kita hanya dibenarkan memakai tracksuit, tetapi orang lain kita tak pakainya biasa. Salah ke? Wah, salah ke? Apa kurangnya saya dengan perenang yang pakai bikini tu? Betul juga. Tapi tak apalah, hak Islam tu. Budak Islam tu budak mana? Budak Shah Alam, budak Subang. Perempuan nak berenang. Perempuan nanjal dia. Jenis. Tanya sikit, betul sikit. Kita baca apa nama tu, apa nama, Angry Bird. Contoh dekat. Dia pakai tracksuit cuma baju je nampak dada sikit. Saya rasa saya lebih baik daripada mana tu. Saya tak dengar pula haram. Kalau dia tambah lagi, itu sukan bina badan. Lagi tu. Kenapa tak ada statement sukan bina badan haram? Kenapa saya saja haram? Jangan jadi mufti kolak. Kena speak tu. Saya tu mufti. Tapi tak rasa juga aku sebab mufti tu ulama. Kita ni setiap ceramah berdakwah.
Betul. Pada saya tak kata dia bukan nyokong dia. Betul juga dia. Bina badan pakai spender je. Ada ibu bina badan pakai jubah. Bina badan besar sling. Si pengadil sewel. Nak tengok tak? Tengok belum ketiak tak nampak. Cuba bayangkan Ustaz Aswin datang ceramah tak pakai apa? Pakai semua dalam je. Bukan jenis Z tu. Tu tak boleh perut gemuk dia berlipat. Tu jenis hak tomoi. Seluar tomoi kan hak panjang kau. Mai duk kami. Baju tak pakai. Seluar penyang tak pakai spender tomoi je. Boxing. Ibu tak kurang hajar saya mengajar. Kenapa kita tak kurang hajar saya bina badan? Tak ada statement langsung. Bagi kita semua, kita orang Melayu menang universe. Sebab tu Datuk Malik no. Bila dia berhenti, orang offer dia jadi ketua jurulatih bina badan, dia kata apa nak bagi berdosa lagi. Dulu tak dosa tu. Sebab dulu dalam keadaan dia belum. Itu je. Kita selesai lah. Kita cakap Rusia. Maka sukan bina badan pun datang kuasa mufti mesti letakkan haram. Lepas tu saya kata haram. Tapi saya bukan mufti. Saya tok peti. Organ kata tok peti. Contoh kan. Jadi hak lepas-lepas tu tobatlah, bukan bayar. Bertobat saya masalah. Kita bukan macam umat Nabi 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 Musa. Siapa bertobat ambil pisau tiga perut. Baru tobat terima. Kalau tak bunuh diri tak diterima. Kita nak astagfirullahalazim meninggalkan perbuatan yang tidak baik. Tengok ya. Dia kata pada orang yang terima kasih kepada Allah ialah orang yang orang dapat nikmat dan dia tak gunakan nikmat untuk buat maksiat. Ibu cuba cek tadi. Tuhan bagi duit lebih kata bonus kerajaan negeri Selangor kan baik benar. Bagi satu bulan bonus. Ya, tuan-tuan ambil duit, tuan-tuan pergilah kena buat benda pelik-pelik. Dapat bonus tu adalah nikmat. Memang manusia bagi, tapi itu sebab-sebab. Mustabbibul asbab adalah Allah. Ambil ni, tengok ajak anak tengok wayang, contohlah. Rumah pada wayang, contohlah. Apakah tengok wayang ni dengan bercampur lelaki perempuan tak kira satu benda bukan dalam Allah kita? Benda ni betul tak betul? Contoh. Kalau benda tak betul, maka kita gunakan nikmat tadi buat maksiat. Ini confirm orang yang tidak berterima kasih kepada Allah. Dan rakyat yang macam ini hidup dia, negara dia tidak akan mendapat kebaikan. Negara akan wujud dengan adanya rakyat jelata. Takkan ada orang pergi negara kalau tak ada orang dalam dia. Dan begitu juga dah terbentuk seorang pemimpin yang soleh bermula daripada keluarga yang soleh. Terbentuknya anak-anak yang soleh daripada keluarga yang soleh dan solehah. Bila mereka dikeluar bermasyarakat, mereka boleh jadikan masyarakat yang soleh. Kalau 1000 orang duduk kat sini semuanya soleh, mai mana? Semua bapak soleh. Maka Allah berikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pada zaman Nabi, tentera tak ramai, tapi orang kafir takut nak perang. Sebab, for the example, on Ramadan, peperangan Al-Qadisiyah dikatakan bulan Ramadan. The Muslim power, kekuatan yang dibawa tentera Sa'ad bin Abi Waqqas around 30,000 plus. Nak lawan tentera Rustum tentera Rom. Nak lawan tentera Parsi 240,000 plus. Kalau kita nak ratio, nak divide whatever, makna 1 lawan 8 orang. Sayyidina Umar hantar watiqah surat khas kepada Sa'ad sebelum perang. Apa statement di antaranya? Dia kata, wahai Sa'ad, tahukah kita selama ini kita berperang dengan musuh-musuh Islam, kebanyakan semua kita menang, kecuali perang Uhud kita tak menang. Kita tak kalah, cuma kita tak menang. Mana-mana perang kita boleh berjaya. Tahukah kamu wahai Sa'ad kenapa? Sebabkan tentera musuh-musuh Islam, mereka dalam hidup di dunia buat maksiat. Tentera kita tak buat maksiat. Sebab itu Allah berikan kemenangan kepada mereka yang tak buat maksiat, walaupun mereka banyak.
andai kata statement yang kedua, kalaulah tentera kita sudah mula pandai meninggalkan solat, itu merupakan antara the big sins, dosa yang paling besar ialah meninggalkan solat, maka mudah bagi mereka buat maksiat. Ini statement Omar yang saya boleh petik dalam bahasa Melayu ini tersebut diucapkan dan diterjemahkan di Al-Quran. Maka kalau tentera kita sudah mula meninggalkan solat, maka mudah mereka buat maksiat. Ketahuilah wahai Sa'ad, waktu itu dan ketika itu kuantiti akan memberikan kemenangan kepada kita, bukan lagi kualiti. So kalau tentera Sa'ad itu tak semayang, tak solat, buat maksiat, 30,000 dia bos yang perlu tidak terhanam tak. Tetapi kita menang kerana kita tak buat maksiat. Apa makna dia? Makna bila tak buat maksiat, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis Sahih Bukhari, yang bermaksud seorang pemimpin ini, saya pemimpin, kalau dia semayang, anak-anak dia akan mendapat naungan kebaikan seorang pemimpin yang baik. Kalau negara, saya sebagai ketua negara misalnya, maka rakyat akan dapat kebaikan. Dan kalau saya tak solat, tak betul, tak ni, maka rakyat tak ada masalah. Mana rakyat tak dapat, tak timbul saham yang kita buat tak betul. Tapi Nabi kata kalau rakyat buat maksiat, pemimpin tidak turun betulkan maksiat jadi yang baik, buat amal ibadah, maka rakyat dosa tadi, pemimpin tanggung dosa. Besar benar Ustaz punya terjemahan ni. Boleh kena kecil ke sikit. Okey, saya tak jaga bini saya dengan elok, automatically saya pun akan dapat dosa. Saya buat dosa maksiat, isteri anak perempuan saya tak tanggung dosa. Tapi kalau anak perempuan saya buat maksiat, bini saya tak tanggung dosa, yang tanggung kita. Orang tak tahu. Sebab dia dah berat benar, dia beranak anak kita harap buat dia bucik beranak harap. Maka bab dosa pahala mak dia pun dapat, tak kisah. Bab dosa kita tanggung seorang-seorang. Kenapa? Inilah rumah tangga. Tuan-tuan sekalian. Sebab tu perlu pentingnya disebut sini pada kita takut rumah tangga tak dapat berkat, maka jiran tetangga pun hilang keberkatan. Bila jiran tetangga hilang keberkatan, komuniti ataupun masyarakat pun tak dapat berkat. Bila tak dapat berkat, masyarakat membiak jadi rakyat jelata, maka negara yang tidak dapat berkat hasil rakyat buat maksiat, maka timbul, maka negara tu ghairu baldatin ghairu thayyibatin, baldatin ghairu thayyibatin, negara yang tidak mendapat kebaikan daripada Allah. Allah tak mengampunkan dosa rakyat jelata ini. Dan ini kita nak kena kerana tak dapat berkat. Bila disebut tentang berkat, ya, maka dalam kaedah berkat ulama sebut apa dia? Yang selalunya bila berkat, dia ni bila dapat berkat mudah melakukan amal soleh. Orang yang dapat berkat dalam kehidupan, berkat dalam harta benda dia, berkat dalam rumah tangga dia, berkat dalam kepimpinan dia, apa dia? Dia mudah mengajar orang buat amal soleh dan diajar orang jangan buat benda maksiat. That is the name of barakah. Atau duit banyak, dia buat amal soleh, bukan amal taleh. Soleh verse taleh, bahasa Arab ni talihun lawan salihun. Taleh ni jahat lah, macam ni lah, apa nama, mukmin kafir, kan? Contoh dia, ya? Islam kafir atau luar Islam, atau Muslim munafik ataupun fasik muslim. Jadi disebut ni dia, orang sebut berkat tadi ni kerana dia buat amal yang soleh. Ada orang anak ramai, disebabkan harta tak berkat, anak tak dengar cakap. Ada orang anak dia orang je, tapi anak dia baiklah mengayuhnya. Ayah kata jom masjid, JKK, jom ke masjid. Pergi masjid, jom. Anak ramai, tapi 5 ramai, kata 10 orang anak. Yang jadi betul-betul seorang tu, yang 9 semua al-mampuku
Wahai Ini contoh dia. Ada orang yang langsung tak ada anak, tapi dia pergi cari anak orang, dia bela anak orang amal soleh, bela anak orang amal soleh. Ini contoh dia. Duit banyak, harta banyak. Macam bulan puasa itu, ada sahabat tu, Ustaz, saya nak bagi Ustaz 5,000, bukan pergi saya. Ustaz kenal orang miskin ni susah. Alhamdulillah ada ramai, saya balik Kedah, jumpa orang miskin banyak. Dia Perak pun banyak. Ustaz ambil 5,000 ni, saya beliin, masuk cek, Ustaz bagi. Nanti nak mana? Anak nak pergi umrah, nak raya kat sana. Amal ibadat saya salah. Amal solat saya bagilah. Pada budak nak pergi Surabaya, dia bagi 500. Baru ni ada seorang kampung saya tu, dia tiba-tiba stroke dalam puasa, lumpuh. Ada anak kecil contoh kan, kita bagi dia 300-400. Kita bagi, bukan dia zakat. Orang kita soleh, dia zakat baru soleh. Oh, mana haji bro? Nama duit zakat tu bukan dia, memang soleh juga, tapi tu wajib lain. Macam sembahyang wajib, berapa ramai nak sembahyang sunat pada? Cuba cek tengok. Ramai. Yang itu soleh. Soleh ni benda diada-adakan, faham? Sama ada berdalil ataupun tak berdalil. Contoh dia, buang sampah. Dalam Quran mana ada? Kutiklah sampah di tengah jalan kalau awak tak ada. Nabi kata, harta soleh itu ambil sampah, buang ke tepi atau buang gelap, atau ada kayu yang menghalangi jalan, kamu angkat, itu juga soleh. Yang kedua, orang nak naik kuda tinggi sangat, dia tukar tapak tangan, paksa tolak kata melambung keluar kenapa? Mana naik dengan lebih better. Oh, lepas patah orang-orang macam ni. Gini. Ataupun macam Nabi dengan isteri dia. Allah Muhammad mana? Nabi letak je tengok mesra. Dia kamu dah lain. Dia orang tengok ya. Kita sebelum kahwin je solat. Oi, tunang kita tolong buka pintu, bukan dia bodoh buka pintu. Please darling. Tutup dengan kain yang lekat. Nampak rekan darling. Lepas kahwin, pergi makan kat kedai Zam-Zam ke kedai Tom Yam, kita keluar dulu, kita kunci. Plong dulu. Pasal apa dia dah keluar banyak aku kunci apa? Mak. Hilang solat dia, mangkuk punya suami. Nampak ya? Tengok. Yang kedua, mudah insaf dan bertaubat. Dan sebab tu ke? Asyik berapa sini? Pukul 8.3 nak baca tu. 5 minit. Mudah insaf dan bertaubat bila dah mula dapat berkat daripada Allah. Ada doa yang berkat, doa ikhlas. Ada yang harta berkat, dia buat amal soleh. Faham tak? Ada jenis umur nak betul baru dulu panggil agu-agu. Pantang ada kelab malam. Ada dia. Pantang ada dia. Kelab malam betul. Nampak? Bila dah dapat doa ada fikir bulan puasa tu, ya Allah, ya doa lebih kurang Allah berikan pancaran barakah doa. Dan dia berubah. Maka mudah pada dia ialah orang cakap sikit, Allah dia menangis. Orang cakap sikit dia menangis. Kenapa cik nangis? Ustaz cakap tu, rasa semua dia kat saya. Alhamdulillah lah Ustaz. Saya pun tak nak mungkin cerita lama ni. Harap Allah terima taubat saya. Nampak? Lalu dia pun ada duit pencen sikit, maka dia ambil duit, maka dia cari apa? Saya nak lantik seorang lah anak angkat. Buat apa? Dia mengajar agama, mak tahfiz berapa bayar, seorang 2 tahun saya tanggung dia sampai dia habis belajar. Itu cara dia. Nampak tak? Sebab mudah buat amal soleh. Bila dah dapat keberkatan, mudah buat benda baik. Ini contoh dia. Bukan ikut musim. Kadang musim 4 tahun sekali bagi, itu lain. Dan musim dapat 500, itu lain. Itu mungkin something wrong. Ini betul-betul ni. Sebab ya Allah, dia orang susah, orang minta derma, tengah nak makan dekat dia jujur siap main buat ni. Assalamualaikum tuan, haji saya daripada Rati Buat. Apa? Semua kita nak buat sekolah anak yatim. Oh gitu. Sekolah anak sekarang? Oh, tak juga sama ada ya. Tak ada, saya ni belum lebih kurang. Nah. Oh,
Orang yang soleh dia tak cakap banyak. Orang soleh dia tak akan tanya banyak. Orang yang dapat berkat mesti tak tanya banyak soalan. Mana? Dua tahun lah. Ni kerja hamba ni kerja sedekah sampai orang kerja. Lah ada haram tak bagi mangkuk yang untuk. Tanya soalan macam lawyer. Bukan lawyer. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Ni mudah je dekat Shell. Banyak Shell pernah kan? Budak comel budak datang. Lelawak tu datang jarang pula nampaknya muka McDonald ni. Kamu tu juga yang lepas yang menempus tu. Datang, dia tak nama dia. Lari cepat tak jadi bau minyak je. Naik minyak dia bawa ke dia. Dia mau macam tanya dia, tak bagi. Mari sini. Saya tak lah. Apa? Dekat mau bawa lepas 90 tu kan. Mai jual bang. Saya adik dalam kereta saya adik macam-macam bang dah. Start daripada gurun sampai sini ada 6 adik, ada 6 kecil bang dah. Saya pernah pening dah bawa banyak. Jangan cakap apa je. Jangan ambil duit. Sebab tu orang yang nak derma, orang buta tu kan, dia bukan ada lapas jual beli. Yang apa bagi dia ambil tisu buat apa? Tak boleh. Itu bukan sedekah, itu beli. Nampak tak? Itu cara dia berniaga. Tapi dia tak tahu lah niat beli, tidak jual beli. Muamalah kena ada akad. Ambil dana saya beli tisu. Nampak tak? Tisu nampak rupak ni, kita bayar RM5. Melantok kita lah. Patut nana tisu balik. Sedekah. Beli. Mana saya beli 3. Nak beli 3. Ni RM5. Lebih tu sedekah. Kau betul kan? Ada orang guna gitu. Doktor dah komplain dia tak bayar, mana daripada dia? Mudah isyarat dan bertobat. Yang ketiga, rasa puas dengan apa yang diperolehi. Kenapa orang makan rasa? Dia tak puas. Pasal apa tak puas? Kerja something tak dapat berkat. Nampak kan? Kenapa? Tanya mana-mana pegawai kerajaan, kerajaan dan swasta, hak pegang kuasa ni, hak boleh pegang pistol dan sebagainya dekat kuasa tengok orang tu, tanya dia, kalau dia tak tahu yang rasuah tu adalah salah, membohong. Mimwamu hawa mohong. Nampak? Itu bahasa aku tu mohong. Bahasa baku bu. Mohong. Maknanya kita tak tahu yang rasa salah tahu. Dah faham ni. Macam ni kalau itu tu tampak muka dia. Sebab itu kita faham. Dulu ni masa dia kerja, dia makan rasuah. Bila doa dapat berkat, dia berubah. Orang pun jolok ke dia tak ambil. Dan tak mesti dia kena bunuh lepas tu. Sebenarnya pasal buat ini cerita benar Tak tahu dia siapa. Dulu dia makan rasuah. Hebat masa zaman 30 tahun ni. Masuk nak pecek 53. Dah kata aku banyak salah. Dia bertobat, dia pun orang buat rasuah ni. Dia diam. Dia tak lawan, dia diam. Lama tekan dia. Aku kalau kau nak kawan dengan aku, kau jangan buat macam ni. Dia pegang bahagian yang tok, misalnya contoh, tak lepas pening apa buat kau kena matang sama orang. Lari daripada bunuh lagi senang boleh dulu. Lepas tu orang yang bertaubat kena ingat, dulu buat jahat, dia buat baik. Cabaran lagi dahsyat daripada orang yang tak pernah buat jahat, tapi dia baik. Understand? Ulang balik. Dulu buat jahat. Dulu rogol bini orang, rogol saudara orang, rogol nenek orang. Nenek muda lagi 45 tahun. Lepas tu ambil harta orang. Dia berdiri dia bertaubat. Dendam tu cucu anak-anak tak ada lagi. Ada tak? Dia bukan tahu kita taubat tak taubat. Nampak je galan. Duduk lantai dulu. Oh bedih bedih selalu. Mati golek. Ada orang tua kan balik dari surah ni kalau rekod belum apa je push mati. Takkan orang tua rasa mana orang semaya takkan kena tembak. Takkan si penembak tu buta mata. Orang buta tu dia tembak. Ya, dia keluar semua bini kita. Dia tak ada salah dah. Oh tak ada usaha. Bini bini tak tahu tu musuh tak musuh. Kita kerja bukan apa. Tapi dia mati dalam keadaan dia balik bersurah. Dia mati dan dia lepas solat subuh. Pada saya mulia mati dia.
Dan saya yakin Nabi ni berkata sempat saya ucapkan la ilaha illallah, Allah hapuskan dosa orang yang jahat bunuh sejuta orang sekalipun. Tapi orang macam ni kena sabar. Dia lebih banyak cabaran daripada orang yang tak pernah buat dosa dan sentiasa buat pahala, daripada orang yang dulu buat dosa baru taubat, orang ubah 5 hari nak bagi kena bunuh. Contohlah. Kita nak buat kan? Contoh banyak. Kemudian tidak ada perasaan cemburu dengan kejadian orang lain ini bukan. Datang kerja Panasonic sama-sama dari kampung, mana-mana kawan ni jadi supervisor, dia belum lagi. Atau dulu kerja polis misalnya, mai sama constable, latih dekat apa nasi panggang. Balik-balik dapat semua dapat pistol seorang satu, dapat pelongsong satu, besar bumbu dan peluru. Lepas tu 3-4 tahun yang kawan A dapat apa? Yang panggilan itu apa? Korporal. Korporal dia 6 tahun dia dapat. Tapi rezeki dia berkat, dia tak dengki dengan orang tu. Tanyalah, hang tak kata lah, hang bagilah. Aku ni apalah salah aku banyak sangat. Nampak tak? Boleh obat tak kata gitu? Ram kan? Awak ni, aku rasa kau berkata banyak sangat dia. Berubah jadi film kartun yang ada suara. Aku tengok apa dia kena awak kan? Aku betul. Kita ni besar-besar mana yang tahu. Tapi jadi sarjan, aku belum nak ke korporat bertidak kan? Dengki sebab apa kata dia makan rasa pula. Nama pangkat satu tapi rasa punya banyak. Kalau tu sarjan berkat banyak tu gaji tapi hebat anak-anak dia kita, anak lawan kita. Nampak tu? Yang kelima, tidak mudah marah dan tidak stres dalam kehidupan. Ada makan? Tak ada. Tidak. Betul gitu. Nampak? Ada makan nyam. Tak ada. Betul ke tak? Ada. Aisyah kau. Jadi gula. Bukan susah bro. Tok aku said to me, my grandmother said to me, saya balik sekolah, saya hutang kawan 2 kupang. Tok bagi belanja aku 2 kupang, mana cukup? Aku terhutang. Cerita kat Tok, mak cik hutang 2 kupang. Terpau pak. Apa hutang tu? Atuk saya ambil kuat pergi bantal terus. Tak perujuk pada mahkamah dulu. Nampak tak? Pop terkejut. Jangan hutang orang. Hal lebih baik kita kena batu daripada menjumpa hutang orang. Sepela dia duduk terasa. Ini contohnya. Kita kalau sikit nak loaded, nak makan lebih, bawa anak-anak makan Pizza Hut. Gaji 2,000. Anak 8 orang. Mampus makan. Boleh makan bingkai je. Gaji 2,000, anak 8 orang, bini seorang, dah 10. Masuk Pizza Hut yang aku beli tu mana ada orang? Domino pizza tu rupa je saya 8. Nak beli nan pizza atau buang. Pasal malam tu tak apa-apa tu kata kena kicap tu. Bukan kata dia kan. Waduh dia. Apa waktu haji ni kedai-kedai ni mak pergi belak apa tu Starbucks apa datang ke Old Town Coffee. Kopi sekawan banyak ni RM8. Kalau bawa anak 10 orang nak mampus. Hari-hari sarapan ke Starbucks kedebuk kita kena. Lepas tu boleh buat. Mulalah nak pinjam. Mulalah. Yang penting kita ni level sama. Betul kata orang dulu biar papa asal gaya. Misal iaitu yang terakhir, tidak mudah marah dan stres dan kehidupan. Orang senang duduk rumah murah sama orang kita. 10 tahun lepas tu dia buat rumah tinggi dah. Rumah dia kalau kita rumah tengok. Dulu nampak mentah je tak nampak dah. Sebab kalau naik 4 tingkat pakai lift. Sambung kita orang murah. Allah, no stress because rezeki kita berkat. Apa dia kata orang kaya? Oh betul kata Ali kalau hendak tengok atas lama hari teruk pada orang dia. Tengok orang kaya, lepas hari teruk orang kaya mana? Betul. Lepas tu lihatlah siapa di bawah kamu. You pakai motor, tengok orang pakai basikal. Ustaz, dia basikal mahal tak? 6,000 tak? Motor saya boleh 400. Orang ajar betul. Kita buatlah konon-konon cakap macam sembilan. Lihatlah. Apa basikal? Tak, basikal 6,500 tak. Tapi saya tengok tu motor saya pun 1,200. Betul juga motor ini RG Sport lah dulu. Kadang-kadang tak start, kadang-kadang tak boleh.
ni tengok naik dah. Naik tolong meloncat. Kadang-kadang wallahu a'lam. Jumpa lagi kisah keberkatan lagi. Kita akan sambung lagi kalau ada program kat mana-mana. Silakan kalau kita buat Ustaz Srin nak boleh kuliah. Boleh ke? Maka tanya pula, kita kena bersuara Ustaz Srin mari tak beritahu kami. Memang hamba takkan tahu. Ikut sebabku. Ikut ASK. Ikut sebabku. Ini Ustaz ASK. Jadi mana saya akan mari je, beri saya akan mari insya-Allah muslimin. Dan moga-moga negara berkat. Tadi saya kata saya ulang balik, ya. Contoh huru hara berlaku, kemungkinan besar kepada rakyat tak dapat berkah, atau yang memimpin rakyat tidak dapat berkah. Jadi ataupun hasil mahsul rumah tangga tak berkah, atau kerjaya kita juga tak berkah. Waktu orang tanya kita, tanya saya, kita pernah dengar tak satu, dia katakan guru cikgu sekolah kebangsaan di Malaysia, di semenanjung Malaysia ni, pagi menyusul kebangsaan, malam jadi jero. Pernah ada cikgu dia ni anak duda. Umur dia baru 29 tahun. Mungkin suami dia cerai kena tegur. Jadi dia pagi cikgu mengajar, malam dia bukan jual badan. Saya yakin dia tak buat zina, tapi dia hanya menari je. Walaupun bagaimanapun yang haram itu, kalau dah besar je haram, kecil pun haram. Senang kaedah dia. Saya tak minum, saya hidang je. Sempur. Yang buat botol, kalau awak sama je. Tambah-tambah Persatuan Kebajikan Pekerja Islam Kasbut jemput Ustaz memberikan kuliah Zuhur. Mening pada orang mengapain nombor kerja kita. Ustaz ni topi Allah. Apa kan? Ada. Tapi saya pun tak faham. Agak-agak Jabatan Agama mungkin dia akan pergi ikut cek tengok. Orang Islam tak boleh kerja kalam Allah. Orang perempuan tak boleh masuk Datuk Cantik. Sebab tu Datuk Sabah tu, Allahu Akbar, dia dengar ceramah nikah anak murid dia, pahala banyak dapat. Siapa berani? Orang politik pun takut dengan dia. Nampak tak? Haram tak jawatan, I'm sorry. Begitu je. Contoh lain. Sebab tekniknya hukum. Sebab tu Imam Al-Ghazali dia kata, kalau jadi penasihat kepada pemerintah ni, satu benda yang aku takut, dapat gaji dia bagi aku dah banyak, aku nak tegur maksiat dia buat aku tak berani, maka aku syubhat dengan dia. Yang kedua, aku tegur dia tak dengar cakap, tapi aku terus kerja dengan dia, juga aku syubhat dengan harta dia. Allah Akbar. Ini fikirkan kita sekalian. Wallahu a'lam, yang baik itu Allah. Ya, ilmu itu saya, insya-Allah jumpa lagi. Atau tidak terlalu lewat nak mengucapkan selamat menyambut Aidilfitri sehari je. Hari kedua bukan raya dah. Hari raya sehari je. Jangan salah faham. Ini kena beritahu orang. Yang kedua tiga tu hantu raya. Habis tu buat penyembuhan buka raya. Itu lain program ziarah sebenar bulan Syawal. Sebab bulan Syawal saja banyak kita buat open house. Tak payahlah panggil rumah terbuka hari raya. Rumah terbuka. Dia terbuka je. Orang datang boleh cerita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup yang tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tawassul. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.